Cara claim OneXOX SMS voucher redeem di XOX Black App di bahagian tab reward. Saya ada dapat SMS daripada XOX Mobile top up RM10 hari ini dan dapat voucher 10GB data dan juga 100 minit percuma. Voucher akan dimasukkan dalam apps Black XO App dalam masa 7 hari di bahagian reward. Okay, mula-mula saya cuba top up melalui OneXOX Black App, tapi dekat masa payment tu dia punya skrin jadi kosong je. So saya decide top up dengan dealer saja. Kemudian dapat SMS macam ni, top up telah berjaya 26 hari bulan 10. Top up RM10 pada 26 hari bulan 10 2025. Kemudian pada 31 hari bulan 10 2025 dapat SMS mengatakan bahawa voucher 100 minit telah dimasukkan di XOX App. Voucher sah selama 30 hari, kena redeem ataupun claim sebelum expiry. Buka XOX App, kemudian pergi dekat bahagian tab rewards, kemudian choose mobile line, pilih nombor handphone. Pilih nombor handphone yang kita top up RM10. Kemudian akan keluar paparan voucher apa yang kita boleh redeem. Okey, contoh kat sini saya ada dapat voucher 100 minit untuk redeem. Sebelum 30 hari bulan 11 kena redeem. Kalau tak, dia burn. Okey, voucher data 10GB masih belum masuk. Kemudian saya call free hotline OneXOX Customer Service 12273. Saya tanya, kenapa 10GB data tak masuk? Hanya 100 minit call saja yang masuk. Ejen ada bagi saya nombor supaya saya chat WhatsApp. Kemudian dalam WhatsApp tu tulis nombor laporan. Dia ada bagi juga nombor laporan. Dan juga tulis CC person in charge. Okay, tulis dekat chat di WhatsApp. Kemudian dekat WhatsApp send screenshot gambar SMS offer voucher pada 26 bulan 10 tu. Dan send gambar screenshot SMS 100 minit tapi tak dapat 10GB data. Kemudian saya chat dekat WhatsApp seperti yang diminta. Saya bagi nombor laporan, saya tulis CC nama person in charge. Kemudian saya screenshot gambar yang diminta, gambar SMS voucher, gambar top up pada 26 bulan 10. Kemudian gambar yang hanya dapat 100 minit voucher saja. 10GB voucher belum masuk lagi ya. Okey, setelah nombor laporan dan chat di WhatsApp telah dibuat, okey, pada 1 hari bulan 11 dapat SMS voucher data 10GB untuk ditebus di XOX App. Buka balik XOX Black App dekat bahagian tab reward. Okey, select number handphone, kemudian ada paparan dapat 100 minit call dan juga dapat data 10GB season pass. Okey, claim sebelum expiry date 1.30 bulan 11, 1 bulan 12. Sebelum redeem, saya cek dulu balance data dan minit call dekat star 150 hash. Okey, check balance. Saya punya season pass ada 0.21GB data dan 204 minit call. Buka balik XOX Black App dekat bahagian reward. Klik redeem. Okay, saya redeem untuk 100 minit call dahulu. Kemudian keluar paparan macam ni. Season pass free 100 minutes. Ada term and condition. Okay, yang penting expiry date kena claim sebelum 30 hari bulan 11 2025. Kalau tak claim sebelum date ni, akan burn season pass 100 minit ni. Okay, expiry date season pass ikut active number punya validity. Dan keluar paparan sukses. Klik continue. Next, cara yang sama kita redeem data 10GB. Klik redeem. Klik redeem now. Keluar paparan season pass data 10GB. Expiry kena claim sebelum 1 bulan 12 25. Kalau tak claim sebelum date ni, season pass data 10GB ni akan burn. Okay, kemudian klik redeem now. Next, paparan sukses berjaya redeem 10GB data voucher. Klik continue. Selesai redeem, kita check balik balance dekat star 150 hash.
Kemudian season pass sebelum ni data 0.21 gig. Sekarang dah jadi 10.21 gig. Untuk call pula minit, sebelum ni season pass 204 minit. Sekarang dah jadi 304 minit tambah 100 minit. So maksudnya dah berjaya redeem. Expiry date untuk season pass data yang baru kita claim dan juga minute call yang baru kita claim. Expiry date dia ikut aktif nombor handphone, validity dia, iaitu 8 hari bulan 3 2027.